bangun nak. Sahur nak. Bangun. Sahur. Siapa ni? Bapak nak, kau ingat siapa? Dah bangun sahur, korang lewat ah. Ni awak punya satu. Ini anak punya satu. Oh. Okey. Bapak, Ya, apa nama makanan ni? ini namanya shawarma. Awak tak payah nak bodohkan budak tu ya. Ini bukan shawarma. Ini tak ada duit. Tak ada duit. Dah. Makan. Korang habis sahur ah. Makan. Sedap pula tak ada duit ni. Saya dah penat. Aduh, sakit. Kau dah kenapa? Tingkap ni. Dah, masuk. Awak dengar tak ni? Saya cakap apa? Saya dah penat. Awak dah penat apa? Saya penat hidup susah macam ni. Susah apa bendanya? Tak apa, biar kita hidup susah, asalkan kita bahagia. Bahagia apa macam ni? Rumah kecil apa pun tak ada. Tilam je ada. Nanti ada rezeki, kita bolehlah sikit-sikit. Bila? Nak saya suruh tunggu sampai bila? Nantilah. Sabarlah. Ha! Rumah ni. Mak Oman. Assalamualaikum. Oman. Assalamualaikum. Oman. Assalamualaikum. Oman. Ni. Mana mama? Jauh. Mama ada mama? Mama. Mampak kau. Oh, bapak. Bapak ada kat dalam. Panggil ah. Pak. Dia datang. Soat. Mama. Tak ada buat apa. Rehat tadi. Boleh ah. Duduk. Ganggu kan? Tak ada lah. Bawa ya. Bulan puasa ni kan tak ada apa buat. Aku muknya na. Muknya nangu. Aku ambil ngomong. Main game menyemang kan. Loh, aku pun tak ada apa buat ni. Kau datang ada juga teman kan. Aku punya aku jalan menang bukan. Kau dari mana? Ni menang ni. Aku ni nai. Oh, dari Kedah. Ni menang jalan beli mak panang. Punya kan? Puasa lah. Ya, punya. Puasa lah. Ya, punya. Puasa lah. Ya, punya. Kau? Ya, punya. Puasa. Oh, aku punya. Puasa. Man, apa man? Lama-lama ni mau ingat ni. Ni banyak ni rumah mu ni. Tu aku tahu aku siapa kau datang. Tanya je. Apa man? Apa man? Memang. Apa benda menanti tu? Ni apa ni? Kenapa ni awak? Kenapa? Itu baru sampah terbang. Jangan sampai saya terbang atas meja tu. Apa man? Mana ni? Terus bini aku dia suruh buang sampah pagi tadi. Aku terlupa nak buang. Buang, mama nyanyi buang. Kamu ni sama ada macam mana? Ada macam mana? Ya, bini aku dia kata dia penat hidup susah dengan aku. Penat yang macam? Okey kamu ni rumahnya hamba mana?
Lagi pun nak raya ni kan. Nak raya? Ha? Tak buang sampah lagi? Mana nak hangi mah? Aku mandi dulu mah. Okey, okey. Oh, wah ni yang muni memang nyek orang okey. Awak. Saya ada baju baru. Ah. Pak, Saya nak. Uci nak baju raya baru juga. Ada. Bapak ada beli juga untuk anak Uci. Ada baju raya baru. Ada, jom. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mak, bapak, Ya nak. bapak. Betul ke ni baju raya saya? Betul nak. Bapak, selamat Hari Raya. Maafkan saya. Bapak maafkan semua kesalahan anak Cik. Bapak, Ya. ni baju raya bapak ke? Ya, baju raya bapak. Nak diraya? Terima kasih Pak. Okey, sama. Dapat duit raya. Ye. Kosong. Oh, puas hati aku. Apalah nasib kita ni, Mak. Awak lah ni yang salah. Dah tahu tak duit, jangan bagi sampul raya. Duit saya habis semua beli baju awak. Dasar anak derhaka. Bersyukurlah ada sampul, walaupun tak diisi. Ini tak ikatnya. Mak dengan ayah dia diikatnya macam ni kan. Geram. Uci! Sesudah berpuasa, tiba Syawal hari raya. Hajat hati nak jadi kaya sebelum hari raya. Tapi apa nasibku, bisnis pun tak laku-laku. Apa problem dengan aku? Mungkin aku buruk laku. Ya Allah, ya Tuhanku, maafkanlah doaku. Moga dapat rahmatmu di sepanjang jalanku. Kepada manusia, janganlah kita leka. Kekayaan sementara boleh kita sekelip mata. Ya Raya kaya raya, ya Raya kaya raya, ya Raya kaya raya.